Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min ilmika ma tarda bihi anni wa la tu'akhidhni bima ta'lamu minni ya halimu khalliqni bi khuluqin ilmi wa haqiqni bi haqa'iqin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik hubung pengajian kitab Taqribul Ikhwan pada mukhalimah. Maka janganlah saudara-saudaraku berasa cerdik yang pada hakikatnya dibilangkan bodohnya. Hei saudara-saudaraku, berapakah harga mata pelihat yang Tuhan beri kepada kita, yang dapat kita dengan dia melihat, dan berapakah telinga yang bersepakat dengan pendengar yang dapat kita dengan dia mendengar, dan berapakah harga lidah yang bersepakat dengan pekecap, dan dapat kita dengan dia kecap benda yang bermacam-macam rasanya, dan mengidarkan makanan di dalam mulut. Demikianlah kamu kirakan budi Tuhan. Maka adakah bagi kamu harta nak berobat sekiranya jika kamu buta dan tuli dan mati lidah hingga akhir? Dan adakah tetap hilang bila kamu berobat? Maka sedarlah, hei saudara-saudaraku, dan taubatlah daripada segala kesalahan, taubatlah daripada segala kesalahan yang telah lepas, dan rebutlah berbekal dengan beramal dengan sebenar-benarnya, dan perdu dan humbi fikiran itu ialah akal yang Tuhan beri kepada kita, dengan tidak kena beli dan pisah, yang dengan dialah dapat kita kenal Allah Ta'ala dengan fikiran yang jilah, kemudian daripada sudah mengerti kita, dan beza kita akan hukum-hukum akal daripada hukum-hukum adah. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam ni pula Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi taufik, bagi inayah kepada kita pula, untuk kita boleh menunaikan sembahyang maghrib berjemaah di rumah dia. Lagi pula Allah Ta'ala berkumpul ke kita dalam majlis yang baik, iaitu majlis belajar mengaji ilmu agama dia. Jadi ini satu daripada pilihan Allah Ta'ala. Tidak ada siapa pun yang boleh nilai dengan harta banyak, nak tebuh, nak bayar dengan harta yang dia ada untuk dia buat amal ibadat, tak boleh pun. Tetapi sekiranya kita boleh buat baik, kita boleh buat kebajikan, ingat itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Maka dengan nasihat daripada ayah dia pula, setelah daripada dia katanya Allah Ta'ala tak pandainya manusia kepada rupa parah, Allah Ta'ala tak pandainya kepada manusia dengan sebab keturunan,
Tetapi Allah Ta'ala pandai kepada hamba-hamba Dia-Nya ialah hati-hati dan amalan-amalan. Nak ayat kata amalan dan hati ialah perkara hak boleh baiki. Sekira kalau hati tak molek lah ni, boleh baiki we jadi molek. Kalulah amalan-amalan tak molek sekarang lah ni, boleh baiki we jadi molek. Maka dia kata, maka janganlah saudara-saudaraku berasa cidik. Jangan berasa cidik we. Hidup kita manusia ni kena berasa tak reti semua. Dengan bahawa tidak kita belajar agama dan membaiki ke hati kita dan aman kita, ada mengajar duk orang panggil duk tak bergaduh, nanti orang be kita baru naik pergi berasa cidik tak lagu tu. Kita kadang-kadang berasa cidik lagu tu. Orang lain boleh main mengaji belakang kawan ni lepas semua kawan ni yang main orang liar juga kawan berasa cidik lagu tu. Kau mak baru ngakak pergi masjid. Oh, dia mau kata cidik mu. Nak duduk sah depan belakang mu ni besar sungguh. Boleh duduk sah belakang mu. Oh, bijak mu. La ilaha illallah. Jangan berasa cidik. Jangan berasa cidik yang pada hakikatnya berasa cidik itu dibilangkan orang yang bodoh sebenarnya. Cidik dak orang hak meremeh-remeh ke, orang hak melamak-lamakkan wa amal ibadat. Tak cidik, tapi jangan berasa cidik lagu tu. Kita ingat manusia ni dia cari alasan-alasan untuk nak berjauh dia dengan Tuhan. Manusia manusia ni dia pisah juga cari jalan pun cari usaha alasan jalan manakah nak dia jauh dengan Tuhan. Cari pelepah, malah orang mengajar apa tak mari cari yang mikir tu nak buat pelepah alasan kepada orang. Bapa tanya orang orang komak bapa tak nampak muka atas masjid. Cari alasan. Jadi nak banyak kata alasan kita cari ni alasan apa? Alasan tujuan kita nak jauh dengan Tuhan. Maka bila lagu tu jangan berasa cidik. Kerana pada hakikatnya orang ni orang bodoh. Kalau kita tak mari mengaji, nak tanya, siapa yang rugi? Allah Ta'ala rugi. Ibu bapa kita rugi tak? Yang kita tak mari mengaji, rugi kita lah. Kalau tak semaya, rugi siapa? Dia kata, kumai lemat, main nak huakai, dia kata. Kita tak semaya, tak ada berat kepala siapa je tu. Memang tak ada berat kepala siapa. Tapi nak kata bila tak semaya, maka itu adalah kamu membuat kezalim diri kamu sendiri. Setiap kebaikan bila kita langgar perintah Tuhan, bila kita langgarnya perintah Rasulullah, bila kita langgar tak peduli kepada agama Tuhan, berarti kita telah menzalimkan diri kita. Kita buat nyanyi kepada diri kita sebenarnya pun. Kita buat benar haram. Demo tahu cakap kata tak tutup aurat tu haram. Tapi apa lagi demo tak kelubung. Demo tahu sangat kata tak semaya ben ni haram tu marah. Tapi apa lagi masih tinggal semaya lagi. Tahu kata belajar mengaji agama tu wajib. Allah Ta'ala paksa tu hati suruh kita mengaji. Apa tak mari lagi. Satu. Maka ialah pada hakikat sebenar, mana kalau orang yang tinggal buat ibadat ke Tuhan buat jahat semata-mata, ialah orang ni telah buat zalim kepada diri dia. Sahabat doa Nabi Adam alaihi salam, perlulah kita baca semua. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimkan diri kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimkan diri kami, ya Allah. Kami masa time masjid mari jemaah kami tak pergi. Kami zalim diri kami, ya Allah. Kami bila time mengaji belajar agama fardu'in, kami tak mengaji. Kami telah menzalimkan diri kami, ya Allah. Tiap amal ibadat kami tak buat belaka, itulah kami telah menzalimkan diri kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, sekiranya mu tak ampun dosa kepada aku, ya Allah. Kalau mu tak kesia belah kepada aku, ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Nascaya aku adalah jadi hamba-hambamu yang rugi, ya Allah. We tahu arti kita baca doa supaya nak mai berasa kata Allah banyaknya benar kita buat zalim atas diri kita ni banyak. Benar yang kita telah menzalimkan diri kita. Tak ada we jadi siapa dia menyakiti. Tak ada pun kita menyakiti orang, tapi kita telah buat zalim diri kita sendiri.
Kalau tanya diri kita adalah diri hak paling saya sekali diri kita. Walaupun kita kata moga tu kita saya, moga ni kita saya, tapi pada hakikat sebenar pun kita saya kepada diri kita. Kita saya kepada diri kita. Kita learning dah. Aku saya ke bini. Bini hak nombor satu hak kita sayanya. Tapi sekira kalau malaku mak mari berjumpa kita malam ni, malaku mak kata, siapa dah time mati pukul 9 malam ni? Lagu mana? Mu nak mati ke nak bini mu mati dulu? Hak saya bini tu, hak saya bini. Jawab kata, bini mati dulu tak apa. Hak saya bini tu. Bapa? Nak royak kata walau kasih saya setara mana kita kok bini, hakikat sebenar kita saya kepada diri kita. Malaku mak mai royak kita tak ada podah dengan bini kita ni, genong pergi beli bawai pun genong, pergi duit terosak pun genong tepek uwek makan suak molek tu. Tapi nak royak kata bila we pilih we ada pilih siapa tahan kamu mati atau pilih yang keluar we bini mati dulu. Kita kata minta maaf lah, kahwin banyak kerja lagi, ambil bini kahwin dulu lah. Tu nak royak kata. Jadi nak ayat dia katanya pada hakikat orang ni orang bodoh. Mana? Orang yang banyak dia mengikut hawa nafsu dia. Dibilang sebagai orang yang bodoh. Al-ajiz man ittaba'a hawahu, kata Rasulullah. Ialah orang yang lemah, orang yang bodoh, ialah orang yang hidup atas dunia senantiasa mengikut hawa nafsu dia. Nafsu dia tak kena kat dia ni. Beci aku, malah tegur. Tu. Nafsu tu. Dia tu becik muka, becik nengok bulu, becik mata, tengok malas, tengok alas tegur. Nafsu saja. Walhal saudara kita semua, saudara umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah adik-beradik belaka. Kena kasih sayang. Maka belalah walau bagaimana nafsu kita, hak mana nafsu kita suka kita Bila nafsu kita suka, hak tu lah menunjuk kata benar, hak tak baik. Gitu. Maka kena bercanggah, kena berlawan ke nafsu kita supaya nak bagi kita menjadi orang yang al-qayyis, orang yang cerdik. Tu. Hei saudara-saudaraku. Ni sebagai nasihat dia ni sebelum daripada nak masuk cerita bab-bab sifat-sifat Allah Taala. Ada semangat dulu kata, aku tak ada masa dah nak ralik, tak ada masa dah nak cara hari, tak ada masa dah untuk aku nak bergadak, nak main, nak hibur, nak suka, tak ada masa dah kerana umur semakin tua. Ingat, ialah kita akan berjumpa, akan bertemu dengan Allah Ta'ala tak berapa lama dah. Maka dia kata, hei saudara-saudaraku, berapakah harga mata pelihat yang Tuhan beri kepada kita? Cuba kita nilai ke, harga butir mata mahal dah. Hak mahal laginya ialah pelihat yang Allah Ta'ala beri kepada kita di butir mata tu. Ingat, pelihat lain dan butir mata tu lain. Tiap-tiap orang yang ada sifat pelihat ialah orang tu yang ada butir mata. Dan bukan semua orang yang ada butir mata ada sifat pelihat. Orang mata buta, orang hak mata tak nampak tengok, walaupun ada butir mata, dia tak nampak tengok. Kita ada dua tu. Butir mata Allah Ta'ala beri kita, dan Allah Ta'ala berubah pula sifat pelihat yang bila ada sifat pelihat dapat melihat muka tu muka ni. Kalau tanya harga berapa kita nak bayar Tuhan? Boleh nilai tak harga dunia ni? Tak boleh. Ini satu kira untuk kita jadi manusia hamba Allah Ta'ala. Bila di antaranya nikmat hak ada pada diri kita pun cukup mahal dah. Mana? Dia kata berapa harga butir mata hak Tuhan beri kepada kamu, yang mana kamu dapat dengan dia melihat nampak muka tu, nampak muka ni. Ni kita adakah berasa kata mahal harga mata? Tak. Bila kita berasa mahal harga mata? Bila mata kita tu luput dah. Mata kita tak nampak kelabu, mata kelabu tak gari mana dah. Mata kita jadi selaput, mata kita jadi tak nampak emaknya. Tu rasa mahal lah mata kita. Kena celik mata bangun tidur gelak lemak. Tu gak cari perobat bomo kata 100,000 gadah habis jual dengan rumah, jual dengan tanah, jual habis mutu kereta kebun tanah. Cuma nak jual dengan tok tua pun nak jual juga kalau aku berapa nak perobat.
Tapi bila nikmat hak tahwi ada pada kita sekarang ni, biasa ya. Tapi kalau hak bomo royak, demo nak berobat boleh. Nak bayar, habis berapa pun tak apa. Ini nak ayat kata hanya harga nikmat mata so ya yang hak Tuhan beri kepada kita. Dan berapa ke harga telinga? Harga telinga yang bersepakai dengan pendengar, bukan kata semua orang ada cuping telinga orang dengar belaka dak. Ada kalau orang hak tuli telinga cuping dia ada, tapi Tuhan tak boleh sifat pendengar, maka dia tak dapat dengar. Kita tu heavy dua, tu heavy cuping telinga, Allah Ta'ala pula sifat pendengar kepada kita. Berapa? Bapak kala. Bapak kayak gitu ya, 4 kala itu. Mana kata bila ada cuping telinga, boleh dengar. Allah Ta'ala beri sifat pendengar pula kepada kita. Berapa harga? Hak ni tak kena royak dah. Sebab satu-satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika nak bila nikmat buat baiknya Allah Ta'ala kepada kita, nak bila tak boleh, nak tahak tak boleh, nak terhak tak boleh. Bilanya banyak mana nikmat hak tahwi kita ni banyak, sangat banyak. Sangat banyak sehingga kita lupa. Sangat banyak dengan sahabat banyak lajak Tuhan buat baik kepada kita lupa ke Tuhan. Tapi kalau orang belanja ke datang, oh ya Assalamualaikum, salah. Kira-kira kita ingat lama tu. Muka ni orang baik ni, walaupun tak semaya bel pun baik apa, dia belanja tekau. Tapi Allah Ta'ala ambil semejak daripada duduk dalam perut ibu lagi. Dengan tak ada makin gapo-gapo tu hari kita hidup dalam perut ibu kita 9 bulan. Keluar mari pula atas dunia siapa panggil bulu kotor lah ni. Siapa dia yang memanyi membesarkan kita? Allah Ta'ala. Ada berasa tak? Berasa tamacak. Dengan sahabat ibu bapa kita makin banyak kita besar. La ilaha illallah. Hak tu hak zahir saja. Maka dengan harga mata, dengan harga telinga berapa yang kita nak bayarnya? Tak boleh. Dan berapa ke harga lidah? Harga lidah kita ada ni yang bersepakat dengan berkecap, berasa. Kita boleh kecap, boleh rasa. Ni orang panggil sebagai bara'atul istihlal. Dia royak lagu ni nak ubi kita reti apa? Nak ubi orang panggil nak ubi reti hawasul khams. Pencak indera yang 5. Dia tak royak nak royak hukum bab-bab ketuhanan dia. Yang nak ubi kita belajar mengaji dengan kepala tajuk dia dulu. Orang panggil makan dengan tak khabar. Yang nak bila nikmat hak tu hawi. Dalam keadaan nak ubi bila hak tu nikmat hak tu hawi, we kita reti juga. Kata sifat pendengar, sifat pelihak, sifat pekecak. Nak kita reti bila dah. Gapo nama pancat indera yang 5. Panah datuk ni. Makna katanya nikmat atas lidah kita dapat kecak dia kata. Dapat kecak yang dapat kita dengan dia kecak benda yang bermacam-macam rasanya. Boleh tahu muka tu pedas, muka tu manis, masing kelak pahit. Semua tu dengan sahabat Tuhan bagi kepada kita lidah dan Tuhan beri kepada kita sifat pekecap. Suku tu dua. Lidah suku, sifat pekecap suku. Orang hak mati lidah ada tapi tak ada rasa pun. Mana contoh? Masa kita demam. Demam mari orang mohon makin yang tu tahu hebat belaka. Tu pun tak sedap duk dah. Padahal Tuhan cabut sebentar ya tu. Sifat pekecap biar anda pada lidah kita sebentar ya Tuhan buat tu. Tak sedap dah makan muka tu tawah hebel muka. Yang kata pedas, tak ada rasa gapo, tak sedap belok. Tu orang panggil di antaranya nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita nak bayar tak boleh. Dan mengedarkan dan menggerakkan makanan di dalam mulut, boleh kunyak makanan dalam mulut. Allah nikmat besarnya. Sebab itulah nikmat di antaranya kita nak buat lagu mana ajarkan kehidupan kita bersyukur semua kepada Allah. Di antaranya jangan ambil hidup orang buh dalam kehidupan kita. Jangan ambil kehidupan orang buh dalam kehidupan kita. Sekira kalau hidup kita ambil kehidupan orang buh dalam kehidupan kita tak akan tenang lah, tak akan senang lah kitanya. Kita kena duduk biasa kita kena jalan tugas pendirian kita lagu manakah sebagai hamba Allah Ta'ala kita buatlah sekadar mana ni amat rezeki hak tu hawi, alhamdulillah. Sifat qanaah cukup madah hak gapo tu hawi adalah sifat yang baik, sifat yang Allah Ta'ala puji. Jangan temu'ung, jangan tomuk,
Jangan siapa kepada kita kejar kepada harta dunia dengan sahabat nak hamak kawin guru kita tu, siapa kita lupa ibadat kepada Allah Taala. Hak tu tak sah. Tak sah aku tu. Maka bila yang Allah Taala beri kepada kita, ingat itu semua bagi hak Tuhan beri pinjam saja. Tuhan beri pinjam ya dah. Bukan Tuhan beri kepada kita kekal dak. Tuhan beri pinjam saja kepada kita. Walaupun kita nampak pandangnya Zuhair, orang ni banyaknya hidup dia segala-gala yang nak boleh berlaku. Ya Allah, mintalah biar aku boleh sepengah dia ratik. Tapi ingat, muka tu duduk dengan kita tak kekal pun. Dan kena ingat satu-satu nikmat hak Tuhan beri kepada kita ni adalah perkara yang Tuhan beri sebentar ya. Bila mati pah, utuh habis segala benda hak kita ada atas dunia. Dan bukan setakatnya putus, di hari akhirat esok pula summalatus alunna yauma izin anin naim, semua nikmat-nikmat hak Tuhan beri kepada kita, Tuhan akan soal, Tuhan tanya pula mengguna ke mana bagian hak aku beri. Hak tu perlulah kitanya. Duit pitih aku beri kat umum atas dunia dulu mengguna ke mana? Beri kepada infak fi sabilillah ke, pada jalan agama Allah ke? Kau mengguna pada habis benda sia-sia. Tu pangkat keduduk ke hakmu tu. Menjadi muka tu menjadi muka ni aku beri kau atas dunia. Membuat tujuan hak kepada rakyat masyarakat ramai kau kepada mu sorang. Tuhan akan tanya so. Roh Rabbi tak lepas kat siap lah kitanya. Banyak lagi. Orang panggil parakit atau tempat alam yang kita nak pergi tu banyak lagi. Maka semua nikmat yang kita nak bayar tak boleh. Demikianlah kamu kirakan budi Tuhan. Kira akan segala nikmat tubuh badan yang Allah Ta'ala beri kepadamu tu pun cukup banyak dah. Satu-satu anggota hak Tuhan beri. Mu tak kena kira harta kereta besar, kereta mewah, rumah besar, pangkat keduduk ke duit pitih banyak, tak kena fikir. Fikir kira tubuh badanmu saja cukup dah. Orang hak tak ada rambut dengan orang hak ada rambut, beza dah. Syukur orang ni ada rambut. Orang yang tak ada rambut Allah sejuk buaya boh, berangi kepala semua, kepala botak. Orang yang ada rambut alhamdulillah berasa hanging suai-suai juga. Makna kata tiap-tiap anggota Allah Taala ni banyak sangat. Faedah, hikmat di antara tubuh badan kita manusia, tujuan nak kembali kita kepada Allah Taala. We tahu kata siapakah yang bela kita boleh beri kita jadi manusia yang sempurna kalau bukannya Allah Taala. Tapi kita masih lagi diraka kepada dia. Masih lagi kita diraka ke dia lagi. Maka adakah bagi kamu harta? Allah, maka adakah bagi kamu harta nak berubat? Adakah dengan sahabat harta kemampuan hak mengada tu boleh nak berubat? Sekiranya jika kamu buta, Allah Taala kata aku beri duit kamu, aku beri harta kamu, banyaknya hidupmu dengan harta keduniaan, tapi sekira Tuhan kata aku cabut sifat pelihat kepadamu, harta hak mengada, adakah mampu nak berubat matamu? Tu yang nak mikir mudah-mudah ya. Aku hala duit, aku hala harta, tapi sekiranya kalau aku cabut sifat pelihat butamu, duit hak aku beri banyak-banyak tu, adakah boleh sembuh? Habis beratus-ratus ribu pergi rumah pita tu, rumah sakit tu, jumpa dengan doktor, jumpa dengan bomo yang hebat-hebat, yang pakarnya bak mata. Sepatutlah juga. Ini menunjuk kata, walau banyak mana harta kamu, maka harta duit pitih kamu tak boleh menyiarkan penyakit-penyakit yang ada pada badanmu. Ni nak bagi kita sedar. Kalau kita tak dengar kakah lagu ni, kalau kita tak dengar muka lagu ni, kalau kita tak dengar daripada nasihat-nasihat ulama lagu ni, kita galik percayalah. Kita duk berasa kata tak apa duit kawin banyak, ngen tamrai dah tu yang dia kata, ngen ke pak jauh, odo. Apa boleh main lagu tu? Lepas tu pula dia katanya, dan sekiranya harta hak kamu ada banyak tu, sekiranya kalau Allah Ta'ala membutuhkan, adakah kamu boleh berubat? Tentu jawab kata dah. Dan tuli, sekiranya Allah Ta'ala beri kita tuli, tak dengar dah. Orang-orang yang buat mutu tak ada apa ni. Lepas tu licin balik sore, balik ke bawah yang atas pun bangun tak dengar dah. Mudah ya. Orang ni jalan-jalan sepak, celik-celik mata tak gelak gemak.
Ada orang bang tidur, bang pagi celak tak nampak cahaya matahari dah gelap gelemak. Tuhan cabut sifat pelihat. Lepas harta kita kumpul, tak ada lah. Sedap tak jadi orang duit banyak, sedap tak kalau lah harta kita banyak tapi buta. Sedap tak? Tak sedap. Duit banyak buta, duit banyak tuli. Alah bahasa tak sedap dia. Duit ada tak banyak cukup makan, tapi mata boleh nampak, lingah dia boleh dengar. Sedap lagu tu. Serta pula kita boleh guna lingah mata hak tu habis kita untuk ibadat ke Tuhan. Hak tu kalau lebih sedap lagi. Maka dia katanya lagi, buta dan tuli dan mati lidah. Mintalah Allah Ta'ala beri taufik kepada kita semua dapat senantiasa supaya kita ingat kepada Allah Ta'ala semua. Nak kita nak ingat kepada Tuhan semua kerana umur kita lebih pada bagi dua kita ni. Umur kita ni, umur kita lah ni lebih daripada bagi dua kita ni. Kata Hasan Basrinya, man jawaza arba'ina walam yaglib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ilan nar. Hak ni sedang asal mengatakan hadis Rasulullah. Adanya kata tabi'in kata, barang siapa yang umur dia sampai 40 dah, umur sampai 40 dah, lepas tu hidup dia banyak benda yang jahat lagi daripada benda yang baik, falyatajahhaz ilan nar, maka cedek bela-bela tepat kediamannya dalam api neraka. Tu ulama tasawuf dia kata man jawaza ishruna fayuqalu lahu syaikhun. Ini ilmu tasawuf. Barang siapa yang sampai umur 20 fayuqalu lahu syaikhun, maka dikatakan orang ni orang tua dah. Orang tua dah. Manakala orang bila sampai umur 20 boleh kata orang tua dah. Kerana Fuad Raymond ni umur 7 tahun mula ngaji agama dah. Siapa umur 20 mana dah agama orang tua dah. Man jawaza arba'ina, barang siapa yang sampai umur 40 katanya ulama tasawuf fayuqalu lahu mayyit. Bila orang ni sampainya umur 40 maka dikatakan orang ni adalah mayat dah. Mayat dah. Kalau 40 tak semaya lagi, duk lagu itulah kata adaknya. Kalau 40 duk tak tahu gapo nama lagi, berjauh lagi masuk konsert lagi, hidup main dengan syiar kafir lagi, harap pe siapa kematilah lagu tu. Tu. Maka kita buatlah kesimpulan dalam kehidupan kita. Carilah jadual dalam kehidupan kita untuk cari celah, cari masa untuk kita buat ibadat ke Tuhan rati. Tu pun dalam amal ibadat kita buat kadang-kadang bukan kerana Tuhan pula dah. Allah payah. Lagi dia katanya pula dah. Maka sedarlah. Ada lagi. Hingga akhir. Dan mati dia dah hingga akhir. Hingga nikmat Allah Ta'ala lain-lain lagi banyak dah. Dan adakah tetap hilang bila kamu berubat? Nak tanya. Duit kamu ada banyak, kalau mu berubat adakah mesti hilang? Adakah mesti sia? Sia menyakitmu? Oh, tak juga. Sebab itulah kita remes semua. Kawan kita pun remes semua juga. Kita remes semua beringung, duk sok-sak. Sang kita kata makan ubat ni, aku makan semalam rasa tak ada apa dah. Kering dah hidung. Kita makan tak jadi. Walham nyakit tu lo, ubat tu lo, orang ni makan siap, orang ni makan tak siap. Tu ubat parah, murah je. Orang ni kata sakit dalam perut makan akar kayu ni, kalau makan rasa hinggung. Bawa dia ni makan, tak hinggung pula penyakit tu lo, akar kayu hak tu lo juga, tak siap juga. Ini rakyat kata, kita adalah hamba Allah Ta'ala sebagai usaha ikhtiar. Siap tak siap adalah bukannya, bukan kerja kita, bukan kerja bagi ubat. Ubat tak boleh menyembuh. Ubat tak boleh beri kita sembuh. Yang boleh beri kita menyembuhnya ialah Allah Ta'ala. Kisah Nabi Musa ke. Nabi Musa dia sakit gigi. Nabi Musa dia sakit gigi lah, tak boleh nak duduk. Kamar dia munajat berdoa dengan Tuhan, ya Allah, aku sakit gigi, carilah penawar, lagu mana penawar. Allah Ta'ala kata, "Hai Musa, mungkin carilah rupuk atau dalam kayu hak duduk di sana tu." Nabi Musa pergi cari, Nabi Musa makan. Siap. Lain kali Nabi Musa dia sakit gigi pula. Bila sakit gigi, dia tahu dah. Kata muka tu bisia. Dia tak minta lah tu, dia pakai steroid, direct lari dah pergi makan pohon kayu tu. Makan kali yang kedua tak siap lah.
Apa tak sia? Allah Ta'ala nak ajar kata, apa sahaja yang kamu nak buat, mendahulukan minta kepada aku dulu. Jangan lupa aku. Mu sedap hati mula-mula mu makan muka tu sia. Kamar dia, mu tak minta dah kepada aku, mu hungar kepada muka tu selalu dah. Lagu tu lah. Sebab nikmat hak kita makan, nikmat dengan hak kita tubik tu pun cukup-cukup mahal dah. Kalau orang tanya nikmat hak kita makan dengan nikmat hak kita buat tubik, hak mana mahal? Hak mana hak lebih hebat lagi? Hak makan dengan buat tubik. Lebih hak buat tubik lagi. Okey. Kita buat tubik ni hak mahal lagi ni. Kalau kita makan saja tak berok lagu mana? Tak boleh nak dek. Kalau makan kita boleh lagi makan. Tapi kalau nak tubik tak boleh dah. Kita pergi musafir nak kereta bah, kau nak kereta doktor kau. Lapan nasi reba ni. Wayak kau reba lapan nasi dah kahwin ni. Reba kata dan pukul 7 ke 8 tu gaduh, kita boleh tak? Boleh Tapi kalau kita wayak kau reba pukul 7 reba, minta sungguh nak berok ni. Reba kata pukul 8. Tu boleh tengok macam sungguh atas kereta. Tu hak tu baik. Orang duit banyak kayu. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan makan ni tak boleh. Nak makan ni tak boleh. Nak makan sedap tak boleh. Nak makan muka tu duit banyak, tapi nak makan tak boleh. Hanya boleh makan ubat dengan air tawar, air kosong je. Berok pun tak tu baik. Air kecing pun kena jolok roya. Kita orang susah makan ikut nuk. Berok saja ke hari kita. Gapo lagi makan pas namuh ikut lauk cobek belaka, boleh belaka kita. Ni nak ayat kita ni kena fikir ratik benar-benar lagu ni. Dengan sahabat biar ada harganya dalam diri kita. Jangan panik kepada orang lain, untuk kita panik kepada Ilahi Allah Ta'ala lah yang beri kepada kita berlaku. Hei saudara-saudaraku, dan maka sedarlah rasa sesal dahulu. Bila nak sedar tu kena sesal dulu. Mari berasa kata menyesal, we sedar khabar ke diri. Hei saudara-saudaraku, dan taubatlah daripada segala kesalahan yang telah lepas. Ingat, we sedar, we khabar kita adalah hamba Tuhan yang banyak dosa. Kita hamba Allah Ta'ala yang banyak lalai sekali. Kita hamba Allah Ta'ala yang banyaknya membelakang ke agama Allah Ta'ala. Sungguh tak kena tengok ke orang lah. Kita tahulah diri kita setara mana dengan agama Tuhan. Kalau sebut kata agama Tuhan di hari ni, tak adalah mana. Asal we kenyai perut pedal kita cukup. Agama lagu mana tak tahulah. Sahabat dia, kita tengok di hok mana, maring tu gaya-gaya maring di ram tu. Kijak iPhone buat rekang. Baca Quran menyanyi. Tu setengah daripada orang hak yang main dalam goni, hak boleh takak, hak boleh igak, pas ramai mana lagi hak manusia hak duk main ejek main lagu tu. Pas tahu dak hukum dia bukan setakatnya hari. Siapa kepada murtad yang atas agama, wajib kena mengucap semula cara taubat dia ni. Tu nak ayat kata umat akhir zaman, siapa tahap orang Islam sendiri membinasakan agama Islam. Orang Melayu, orang Islam punahkan agama yang ada pada diri dia sendiri. Tu nak ayat siapa tahun ni. Bah lagu mana tak tahulah. Orang lain lagi hak ramai-ramai. Semoga kita memohon kepada Allah dalam keadaan suasana kita ni aman damai lagi pada agama. Dan kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memelihara ke jaga anak beranak kita, jangan masuk golongan orang lagu tu. Tu pun cukup sadar. Jangan berjadi lagu tu. Taubatlah kepada Tuhan. Nak taubat tak boleh. Malaikat kena tahu cara-cara taubat lagu mana. Bila kita tahu dah cara taubat lagu mana, rukun taubat, syarat taubat lagu mana, rukun taubat dua. Jangan widai sapanya banyak kita dibatal lekung. Yang kedua, jangan widai matahari naik sebelah berjatuh. Ada pun syarat-syarat taubat 3. Kalau tak bersakut dengan manusia. Kalau bersakut dengan manusia 4. Yang pertama, kita kena berhenti maksiat hak kita buat. Hak ni hak dia mau jaga dia mau nak pandai cara taubatnya. Dia mau pergi kata taubat ke astagfirullah. Mai sunat taubat. Tu sunat ya, bukan taubat kali. Sunat je tu. Mani sunat cukup pala, mani sunat taubat cukup pala duduk atas berjadah, mai sunat taubat pergi bersebah astagfirullah. Dalam hati dia tak ada gapo-gapo pun, tak ada taubat lagi tu.
Taubat hak sungguh, yang pertama sekali kena berhenti tinggal maksiat hak dia buat tu. Tu hak mula-mula sekali. Mana orang ni tak biasa semaya, orang ni tinggal semaya, bila dia nak taubat berhenti hidup tinggal semaya tu. Kena semaya. Pas tu dosa hak tinggal semaya saja, ngaji agama, fardu'in tak pandai lagi. Bab-bab sifat Tuhan tak pandai lagi, berdosa tu. Nak taubat lagu mana? Cara taubat dia berhenti hidup tinggal mengaji tu. Tiap kali ada orang mengajar, wajib kena mari. Tu cara taubat dia. Orang nak menikah nak tina dia. Orang nak menikah nak tina dia, dia sebagai wali, pok bagi hak tina. Dia tak semaya, atau dia tikar dalam meko. Dalam kocik ada semua dalam meko dia tu. Kamar dia orang yang masuk minta anak tina dia nak nikah lah. Jadi wali. Dia tak ada taubat dah. Dia pergi wakil kepada Tok Imam. Tok Imam amo wakil kepada Tok Imam nikah anak perempuan amo jangan amo sikit-sikit. Bila menikah hari tu nikah tak sah. Nikah tak sah. Kerana apa? Kerana wali fasik, pok dia fasik. Duk main dalam mereka lagi. Pok dia tak semaya lagi. Nak menikah nak tina dia bisa buat lagu mana? Pok dia wajib kena taubat dulu. Belum nak akad nikah, nak wakil kata imam nikah, pok dia kena taubat. Yang pertama kena tinggal. Berhenti dah, borah, tak sih dah, gaboh. Tikir dah mereka. Tinggal dah perbuatan tinggal semaya dah. Tu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua kena mari menyesal dalam hati. Kena mari menyesal dalam hati perbuatan dosa dia buat tu mari sesal. Menyesal silap banyaknya dia dengan Tuhan, takutnya pada neraka Tuhan, tak dah buat, menyesal dengan sahabat. Ya hamba Allah Taala ni Tuhan dia wis segala-gala. Mari menyesal dengan maksiat dia buat salah dengan Tuhan. Dua, mari menyesal an-nadamah. Yang ketiga, azam dalam hati. Kacing dalam hati dia sungguh-sungguh, dia tak kembali buat semula dah maksiat tu. Baru cukup syarat taubat. Walaupun dia tak kata astagfirullah. Walaupun mulut dia tak kata astagfirullah pun, dia tiga ni pun cukup dah. Sah dia nama kata orang taubat. Kalau orang ni astagfirullah semua tapi tiga perkara ni tak ada, orang ni tak dinama kata orang taubat lagi. Tu hak tak bersakut dengan manusia. Bila sakut dengan manusia, tamuh so lagi pula jadi pak. Hak ni lah kita payah sekali. Hak ni minta maaf so lah. Bila sakut dengan manusia, taubatlah dalam Kaabah ko, atas Kaabah ko, Tuhan tak maaf dah. Kalau manusia tu tak maaf kamu. Tu sebab itulah. Hak dengan Tuhan kita mudah buat maksiat. Hak manusia pun kita mudah juga buat maksiat. Mana? Kita mengupak kat orang, wajib minta maaf. Saya kehabuk tak minta maaf. Nanti jumpa hari akhirat. Selama mana kamu tak maaf, walaupun kamu taubat sehabis-habis air mata, keluar air mata tu kering, tubik darah sekalipun, Tuhan tak maaf sekira orang yang kena upak tu tak maaf kepada engkau. Biasa curi bagi orang. Lepas tu tak hantar lagi, wajib dia kena pergi atas. Taubatlah banyak mana pun Tuhan tak maaf kerana melekat hak dia. Lekat hak dia. Bini buat deraka kepada suami, menyakiti suami. Selama mana bini tak minta maaf kepada tok lelaki, selama itulah Tuhan tak maaf kepada bini. Anak deraka kepada ibu bapa. Anak tak minta maaf kepada ibu bapa, ibu bapa tak reda kepada anak. Maka selama mana ibu bapa tak reda, tak suka, tak maaf kepada anak, selama itulah Tuhan tak maaf kepada anak tu. Sakut dengan manusia tu. Hak dengan manusia banyak. Hak bini isteri, hak bini dengan suami, hak anak dengan ibu bapa, hak anak murid dengan guru, hak jiran, hak orang panggil di antara masyarakat pemimpin. Manusia sesama manusia banyak sangat hak manusia dengan manusia tu. Jaga moleklah. Nak buat lagu mana? Walaupun orang tak suka kepada kita pada, tapi jangan sama sekali kita pergi pisah buat orang tu menyakiti. Pergi menyakiti orang tu jangan menyakiti orang. Dengan perkataan kita ko, dengan perbuatan kita ko, jangan. Tu jaga molek. Kerana sakut hak manusia gak payah cara dah dah. Bila siapa setara tu gak dia kata, mu kena taubatlah dengan kesalahan yang telah lepas mari dah, dan rebuklah, kejarlah berbekal, yakni taat dan beramal dengan sebenar-benarnya. Kena carilah bekal kita banyak, dan juga taubat daripada dosa, dan bermula perdu dan umbi
tunjang. Fikiran itu ialah akal yang Tuhan beri kepada kita, dengan tidak kena beli, tak kena bayar, tak kena pisah pun, yang dengan dialah dapat kita kenal Allah Ta'ala dengan fikiran yang jilo. Habis kat tu. Jadi nak ayat kata tak pada Allah Ta'ala beri akal, tak pada Tuhan beri kepada kita anggota nikmat anggota tubuh badan tu banyak dah. Akal pula hak Tuhan beri kepada kita hak besar sekali. Mahanya manusia dengan sebab ada akal. Bila ada akal ni dah juga jadi sebab untuk kita boleh mengenal Allah Ta'ala. Tu tujuan hak kita nak sebenarnya. Tujuan hak nak sebenarnya ialah bila ada akal, Allah Ta'ala putus pula kepada kita serta taufik hidayah daripada Allah, maka dapatlah kita mengenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak situ. Tak ada dah kalau kita kira hak sebenar pun, kehidupan kita manusia ni, lakah yang pertama, lakah yang kedua, lakah yang ketiga, nak suk dia lakah yang keberapa tak tahu. Tapi yang tahunya tiap-tiap langkah kita kena biar adanya Allah Ta'ala semua. Jangan tinggal. Ada Tuhan dengan makna ke apa? Tiap-tiap langkah kita kena biar ada pengajaran dan juga tunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tahu lagu tu dah, jagalah kitanya. Berdoa ke Tuhan banyak supaya biar Allah Ta'ala jaga ke kita, biar Allah Ta'ala pelihara ke kita. Kerana kita ni tak pandai pun nak jaga diri kita. Kita tak pandai pun nak didikkan diri kita jadi orang baik, tak pandai pun nak kawal diri kita jadi manusia yang jujur, tak pandai. Yang orang tu boleh jadi baik, orang tu boleh jadi molek apa tu? Dengan sahabat tu pimpin, dengan sahabat tu jaga, tu kawal dia. Dan kita pun nak jadi baik juga, nak jadi orang molek juga, berdoalah ke Tuhan, ya Allah, jagakanlah aku, kawalkanlah aku, dan juga didikkanlah aku kepada jalan betul, jalan hak redha ya Allah. Dengan kekuasaan yang kita ada, kita tak mampu. Dengan kekuatan yang kita ada, tak pandai pun nak heret diri kita menjadi manusia yang baik kalau bukan dengan sahabat Tuhannya tolong. Maka kita bila duduk situ dah menunjuk kata kita adalah hamba Allah Ta'ala yang paling lemah. Allah Ta'ala lah yang paling kuasa sekali. Mengatasi di atas suatu perkara, Allah Ta'ala lah yang kitanya tugasnya buat baik dan tinggal buat jahat. Tu ya. Dua lakah ni dah jadi manusia yang baik. Sabaklah mana Syekh Qadir Al-Jailani dia katanya manusia nak sampai ke Tuhan dua lakah saja. Lakah yang pertama buat ibadat ke Tuhan. Lakah yang kedua tinggal maksiat, tinggal perkara hak Tuhan lagi. Kerana maksiat, tiap-tiap maksiat nak boleh kata orang ni takwa ke Tuhan, ya dua ke? Imtithalul awamir wa jatinabun nawahi. Bagi orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut Tuhan sungguh, ya dua. Yang pertama, dia buat bagi hak Tuhan suruh. Yang kedua, dia tinggal perkara hak Tuhan lagi. Kalulah dia semaya ber rajin, dia buat ibadat rajin, tapi masih lagi buat maksiat, tak panggil takwa lagi ke Tuhan. Orang ni pakai telekong besar, orang ni pakai dakwah besar, orang ni semaya ber, tak putus-putus mari tinggal masjid 5 waktu, tiap-tiap kali ada semua. Tapi kalau ngupak harga gak, dia dah wanakrum. Ya, kalau meja ramai-ramai dia duduk tengah, kalau kecek harga, nak nguduh orang, nak fitnah orang, nak peruduh orang, nak kecek hak orang, dia hak tengah nombor satu. Sejik tak tinggal. Sejik tak butuh. Sah depan sekali belakang tu email dia. Tarik ni orang tak takwa lagi. Ikat tawa, sekadar ikat tawa gitu ya. Bukan takwa kali. Ikat tawa ya gitu. Pasal apa? Pasal dia taat Tuhan dah, tapi dia tak boleh tinggal lagi maksiat hak Tuhan lagi tu. Tak boleh kata orang takwa lagi. Lepas tu bila siapa tahu tu dah nak usaha, bukan dengar saja nak cukup ngorek dengan isya, lepas tu kelik makan nasi lagi lupa bidak. Mari tujuan nak baiki, mari tujuan kita nak mengaji. Masa hak Tuhan kita ni, baiki diri kita. Walaupun dia mau kata lagu mana pun tak apa, untuk kita menjadikan manusia yang baik di sisi Allah Ta'ala. Habis takat tu kita hubung pulak minggu depan. Dan perdu, tanya tu. Dan perdu dan umbi. Fikiran itu ialah akal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan tak? Berapa minggu lagi sini?
Dua? Dia tak dua? Dia tak? Dia dah. Dua ke tiga? Dua. Atau sekali ya? Dua dah. Soalan hak ni katanya nak buat lagu mana biar kita jadi orang curu. Nak buat lagu mana biar kita jadi orang baik. Dia kata dia ni habis usaha dah tak jadi kata. Dia nak jadi juru, nak jadi baik bukan dengan sahabat kita. Dengan sahabat tu tak situ dulu mula-mula. Kita tak kuasa pun. Walaupun orang gapo nama satu hijau yang boleh didik ke. Boleh tang rebuk. Muka tu lagu tu, muka ni lagu ni. Tapi nak ayat kata nak wang rebuk atas diri dia tak boleh. Yo cat muka tu, wak muka ni, ya tangga tu, ya wak lagu ni jadi comel, ya wak model belakang. Tapi atas diri dia tak boleh nak buat. Dengan sebab ialah taufik daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasalah kita berdoa kepada Tuhan. Nak jadi juru, berdoalah dengan Tuhan. Dia tak jadi juru diri. Kena yang pertama kena berdoa dengan Tuhan, yang kedua kena usaha. Hak penting yang ketiga, hak pentingnya ialah bi'ah, suasana ni nombor satu lah. Ada kecek mudah kata hak Tuhan dah, Tuhan lah bagi taufik hidayah biar orang ni orang jadi orang baik. Yang kedua kita kena usaha. Usaha dengan mana kita kena belajar mengaji cara mana nak jadi juru, lagu mana hak Tuhan marah, hak mana Tuhan suka nak mengaji. Yang ketiga, bi'ah suasana gaul kita. Kalau kita bergaul duduk dengan orang tak ada agama, tak semaya tak mengaji agama, hari-hari nak bersuka, nak bergala, maka kita pelagu tu lah. Lebih kurang tu. Kita nak jadi baik, tapi kita sangat orang tak baik. Tak baik pas kita. Al-halal wal haram, wulibatul haram. Bila benda haram dengan benda halal, dia beripung. Benda halal dengan benda haram, dia beripung. Nak tanya, benda hak mana? Benar haram. Benar haram. Air kita sebledi. Air cuci. Sebledi biasa ya. Cuci molek. Masuk tak jicak suti halu je. Pluk dah tu. Benar mana? Benar tak jicak cuma tu lagi. Kita kata kawin ju. Gi masuk rubungnya orang tak berjuru. Paharap kita nak berjuru? Dah, tak berjuru dah. Kawin tak apa, kawin tak minum, kawin duduk kali keng fok minum ya. Tak berjudi pakok mu. Kawin tak berjudi, kawin duduk keng fok berjudi ya, puas saja dia duduk tengok fok judi, jahat pakok mu. Nak jadi orang baik, sangat orang baik. Kerana pesaing adalah cumi bagi engkau, katanya Rasulullah. Kawin gu kamu adalah cumi bagi engkau. Nak tahu kata kita lagu mana? Tengok di kawin gu kita. Tu dia baca kok tu. Habis kata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada lagi tak soalan? Raucut buat hai kon menciwit jureme. Tak boleh. Jangan ni tak mati lagi. Kita puasa qada ke dia dah. Tak boleh. Dia kena mati dulu. Mati dulu, tak apa. Lepas tu boleh qada. Katalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nabir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.